Sesiapa yang hanya bergantung apa yang di tangannya, maka dia akan jadi manusia yang tak relax, manusia yang bimbang, manusia yang serabut, manusia yang penuh dengan apa dia? Kebimbangan sampai mati. Tuan-tuan, kita kalau fikir duit tak cukup, tak kahwin sampai sekarang. Nah, ini dia. Sebab itu, siapa-siapa yang nak dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, maka yakinlah kepada Allah yang memberi rezeki. Tapi siapa-siapa yang yakin cuma apa yang di tangannya, dia akan sentiasa bimbang. Cukup ke? Cukup ke? Cukup gaji sampai hujung bulan. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin, insya-Allah. Baik, bersempena dengan tahun baru Hijrah 1445 Hijrah ni, ya, sukalah pada malam ni kita nak sama-sama kongsikan berkenaan tentang azam baru kita. Ya, kerana tamanya hadis sekalian, semakin bertambah umur, semakin dekatnya kita dengan kematian. Kita kena ingat betapa kita tidak akan selamanya nongkrong, duduk di rumah. Sampai satu masa, kita akan apa dia? Kita akan masuk ke alam barzah. Tuan-tuan, rumah tuan-tuan saya tak tahu berapa harga, 100,000, 200,000, 300,000. Tapi benda yang perlu kita tahu, semua orang akan dapat rumah percuma, iaitu apa dia? Kubur. Kubur, semua orang akan dapat seorang satu. Betul ke betul? Ini dia. Tak payah booking. Tak payah jumpa YB, tak payah. Ini dia. Semua orang akan dapat seorang satu. Kerana hidup ni hadis sekalian, Allah Ta'ala jadikan hidup ni sebuah perjalanan. Perjalanan daripada alam ruh pergi ke alam rahim mak kita 9 bulan. Dan sekarang kita berada di alam dunia. Alam yang antara alam yang sekejap. Jam celik 20, jam celik 30, jam celik 40, jam celik 60. Bimbang pejam tak celik-celik. Allahu Akbar. Ni perjalanan hidup kita kat dunia ni sekejap, tuan-tuan. Ya, yang mana dia perjalanan hidup bukan sekadar dolan-dolan. Ini dia. Ukur mangan angin. Tapi apa dia? Perjalanan kita yang mana akan dipertanggungjawabkan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan hadirin sekalian, perjalanan hidup kita ni apa dia? Perjalanan hidup kita, nawaitu kita kena betulkan azam baru ni. Ini dia. Apa dia? Perjalanan hidup adalah menuju Allah. Perjalanan apa dia? Menuju Allah. Sesiapa yang menuju selain daripada Allah, dia tidak akan dapat. Siapa yang mana apa dia? Menuju jawatan, dia tidak akan dapat, melainkan cuma singgah. Orang yang ada jawatan sekejap je kan, dia boleh pegang jawatan 1000 tahun. Tak. Orang yang ada harta singgah je. Kita lalu ni kilang apa ni? Kilang sos. Ni kilang apa? Kilang kicap. Ni kilang apa dia? Kilang sabun. Ni kilang apa ni? Kilang batu-bata. Mana owner dia? Meninggal. Singgah je kan. Ni dunia ni cuma singgah, disinggah. Sebab itu dalam hidup jangan kita kejar dunia, tapi kejarlah akhirat. Kerana dunia, tuan-tuan, tak ada orang yang boleh memiliki melainkan dia cuma meminjam. Mana milik kita, tuan-tuan? Tak ada satu pun milik kita. Mak ayah kita dulu ada dengan kita, sekarang ada di antara kita, dah tak ada dah mak ayah. Ada yang dulu ada bersama dengan adik-beradik, sekarang dah tak ada dah adik-beradik. Mana pergi adik-beradik? Mula je kahwinan, mula bawa diri. Betul ke betul? Boleh tak main polis entry, bantu jaga, lompat-lompat lagi? Boleh tak mencolat? Boleh tak baling-baling bantal lagi? Boleh tak? Habis dah masa dengan adik-beradik. Masa dengan anak-anak pun macam tu. Tuan-tuan tengok anak-anak kat rumah ada ke ada? Seorang wis kahwinan, seorang wis mana? Nang UKM, UIA, USIM. Ya? Ada yang dah kahwinan duduk Sabah Sarawak, Kedah, Terengganu, ada yang duduk kat Puchong. Tuan-tuan, dunia ni tuan-tuan sedelok je. Antara dunia yang sekejap ni apa dia? Ya, antara kehidupan yang sekejap ni dunia. Ni perjalanan apa dia? Perjalanan yang pantas. Jadi hadirin sekalian, dunia tak ada orang yang kejar dia akan dapat. Melainkan apa dia? Dia akan dapat kecewa. Siapa kejar dunia, hadiahnya kecewa. Ni dia. Kejar harta, kecewa. Kejar bini, kecewa. Kejar pasangan, kecewa. Kejar apa dia? Kejar kawan, kecewa. Ni dia. Ustaz, ingatkan isteri saya macam ni, rupanya macam ni. Ustaz, ingatkan anak macam ni, rupanya macam ni. Ustaz, ingat kawan macam ni, rupanya macam ni. Ni tuan-tuan kejar dunia. Tapi siapa kejar akhirat, tenang. Haji, macam mana isteri? Alhamdulillah Ustaz, isteri kiriman Tuhan. Macam mana suami? Alhamdulillah, suami kiriman Tuhan. Walaupun bebel-bebel, alhamdulillah kiriman Tuhan. Ni Allah Ta'ala nak bagi pahala sabar. Ni dia. Ya? Barang siapa yang boleh terima ketetapan Allah, maka dia lah orang paling tenang dalam hidup. Ni dia. Kalau tak, kita akan ngelomet ajalah. Ni dia. Ya? Apa ngelomet? Bebel aja, tak terima kan? Ni, walaupun basuh pinggan tapi walah aku yang basuh pinggan. Kan?
Mulutnya macam ni je kan. Walaupun nyapu, aku je yang nyapu. Betul tak? Dia tak terima. Ya. Baik hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, nombor satu, betulkan nawaitu kita, niat kita. Ya, kerana tidak diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk apa dia? Beribadah. Beribadah di sini merujuk bukan saja sembahyang semata-mata. Tetapi apa saja perjalanan kita menuju Allah itu beribadah. Baca Quran ibadah. Tapi belum tentu baca Quran itu ibadah. Boleh jadi baca Quran kerana nak tunjuk pada orang yang kita baca Quran. Ya, sedekah itu ibadah, tapi boleh jadi sedekah itu nak tunjuk yang kita ni dermawan. Ini dia. Pergi surah tu ibadah, boleh jadi nak tunjuk moto wisuku. Tu dia, ada ke? Ya. Jadi hadirin sekalian, ibadahnya apa dia? Yang mana kita bila buat tak ada apa dia? Tak ada ya dalam hati kita melainkan hanya Allah Taala saja. Ikhlas kerana Allah. Hanya ditujukan untuk Allah. Buat sebab Allah. Kerana apa dia? Mana mungkin orang kerja Petronas minta gaji dekat Shell? Betul tak? Mana mungkin orang kerja dekat Kayaba tiba-tiba minta gaji dekat Yamaha? Begitulah barang siapa yang mana dia sembahyang lillahi ta'ala boleh dapat pahala daripada Allah. Tapi barang siapa yang mana dia beribadah bukan kerana Allah, dia tak dapat pahala daripada Allah. Kerana ditujukan bukan kerana Allah. Kerana dia nak ada benefit, keuntungan. Ini dia. Dia nak ada tempat di hati manusia. Kenapa datang surau? Nanti orang kata saya tak datang pula. Jadi datang tujuannya nak supaya orang kata dia datang. Sebab itu hadirin sekalian, ya, maka nombor satu dalam perjalanan ya hijrah kita, niat kita ikhlas kerana Allah. Ya, dalam hadis Arba'in 40 Imam Nawawi ada sebut nombor satu sekali, innama al-a'malu binniyat, sungguhnya amal ini bergantung pada niat. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah, siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ya. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka dia akan dapat apa yang dia nak. Ni dia. Ya, barang siapa yang nak perempuan, dia akan dapat perempuan. Barang siapa nak dunia, dia akan dapat dunia. Allah tidak akan merugikan sedikit pun. Kalau siapa kat dunia ni pagi petang siang malam kerja dunia, dia dapat, tapi dia dapat dalam penipuan. Bilakah penipuan itu berakhir? Sama ada dia dengan mati ataupun Allah Taala tunjuk di depan matanya di penghujung usianya. Ya, bila mana mati, ini sekalian, malaikat maut datang, Israel datang, masa tu terbayang yang namanya apa dia? Kita punya geran-geran tanah kita. Terbayang kita punya duit yang berkepuk-kepuk dalam bank. Terbayang yang namanya harta-harta kita. Masa tu hadirin sekalian, penyesalan. Penyesalan tu boleh datang. Kenapa dia? Waktu kita hidup dulu, kita cuma mengumpul. Akhirnya apa dia? Akhirnya kita tidak sedekahkan. Tuan-tuan, kita lupa. Hidup ni dia ada masa. Kalau seorang yang mana apa dia? Waktu rehat, diperuntukkan setengah jam di sekolah. Adik-adik setengah jam. Bagi duit belanja berapa? RM10. Ayah bagi berapa? Banyak tak RM10? Banyak. Ada RM10, kita pun beli. Nasi lemak, nasi ayam, nasi itik, nasi lembu, nasi kambing, kita beli 5 pinggan. Baru nak makan kering, dah masuk kelas. Yang lain tu semua rugi. Inilah perumpamaan orang yang kat dunia duk cari. Apalah salahnya dibagi-bagi kepada orang. Ini dia. Masanya malaikat maut datang, hanya mengumpulkan bermati-matian pagi petang siang malam, mengumpulkan sesuatu yang tidak dibawa mati. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan. Berapa ramai kawan-kawan kita keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi, tak sampai umur 40 meninggal, tak sempat rasa duit pencen, duit EPF. Adakah ada? Ramai. Dunia ini tuan-tuan, kita Allah Ta'ala tak jadikan kita cuma untuk bersahaja-sahaja. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu waz-zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah olehmu, ya, annamal hayatud dunya, kehidupan dunia ni kerja tempat orang naib, kerja nak main-main. Walahu, kerja nak lai-lai. Wazinah, terperangkap dengan perhiasan-perhiasan. Ibu-ibu kalau pergi Langkawi, masuk je yang namanya kedai-kedai periuk, tak jumpa pintu keluar. Ni dia.
Wa tafakhurun bainakum, berlumba-lumba. Berlumba apa dia? Ya, harta dan juga anak pinak. Masa kita muda, berlumba anak. Dia anak berapa? 5. Anak berapa? 3. Besok dah tua, berlumba cucu pula cucu. Anak cucu berapa? 20. Cucu berapa? 10. Ha, ni dia. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ni melainkan kesenangan yang menipu, tuan-tuan. Berapa ramai orang kena tipu dengan dunia. Ramai, tuan-tuan. Kita ada yang namanya kuliah maghrib, kita pun balik. Ngelih lah, ngelih. Balik rumah, yang ngelih lah. Orang ngelewet, ke dinner. Alah. Ini dia. Tak masak malam ni. Ini dia. Yang tak kahwin lagi, mungkin dia pergi singgah kedai makan. Order kedai mama. 2 jam tunggu, tak dapat-dapat. Ini dia. Dia panggil, mari sini. Mana saya punya order? Ada order ke? 2 jam. Saya ada order tadi. Order dengan mana? Yang botak-botak tu. Mana botak tu? Botak tadi 2 jam lepas dia sakit perut balik rumah. Allah. Order tak sampai? Tak sampai. Dalam hati tahu datang kuliah tadi. Genah. Tuan-tuan, siapa kerja dunia dia tidak akan dapat melainkan penipuan. Cukuplah umur kita bertambah. Saya nak tanya, banyak tak kena penipuan? Banyak. Kita rasa macam bayang duha tak sempat ni ada meeting. Bila sampai meeting tengok bos tak sampai lagi, kawan tak sampai lagi, tunggu. Tahu sembahyang duha dulu tadi. Banyak dalam hidup kita macam tu, tuan-tuan. Ya, dunia ni, tuan-tuan, dia banyak ngapusi kita. Dia banyak tipu kita. Dia banyak kencing kita. Cukuplah kita dikencingkan sampai basah kuyup. Sampai nak berapa lama lagi kita terus dikencingkan dengan dunia ni, tuan-tuan. Dunia ni dipenuh dengan penipuan. Penipuan paling besar dunia. Dunia, tuan-tuan. Ni, tuan-tuan. Berapa ramai orang kumpulkan. Baru ni saya ceramah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di kebun baru ke jalan kebun. Ada seorang jumpa saya, ustaz, saya baru rugi 250,000. Ni dia. Mungkin ada kat dalam ni ke apa dia? Ni dia datang balik kuliah saya kan. Ya, ustaz, saya baru rugi 250,000. Ni dia. Ya. Abang saya pun rugi 250,000. Ya. Bila abang saya dengar meninggal terus. Saya datang kuliah, ustaz nak bagi cool, takut saya pun meninggal juga. Allah. Tuan-tuan, berapa ramai orang kat dunia ni kejar sampai nak pakai tak dapat. Berapa ramai orang tanam, habis disondol babi semua tak dapat. Berapa ramai orang tanam, habis semua dirosakkan dengan ketek monyet. Tak dapat. Dah kira-kira dah. Ni gini. Untung ni nanti payu boleh dapat 20,000 macam tu. Sampai masanya tak dapat. Apa ramai tu? Ataupun dapat. Oh, seronok. Alah ustaz, saya tak sembahyang jemaah, tak sembahyang 5 waktu dekat seorang masjid, dapat 20,000. Ni dia. Lepas tu je simpan duit dalam bank, rugi. Ni, Haji join saya punya investment, kawan saya semua dah dapat kereta baru, rumah baru, tanah baru semua. Ya ke? Main sini tunjuk, ni tengok Haji ni dapat, kita membagi 20,000. Bagi 20,000 lesap. Menangis kat pucuk katil. Kenapa tu dunia ni banyak nipu kita, tuan-tuan? Tuan-tuan, nak tahu keimanan kita kuat tak kuat, mana kita percaya? Percaya dengan manusia ke percaya dengan Allah? Allah jamin siapa sedekah tidak rugi. Tapi kawan kita, ni masuk 20,000 ni nanti dapat gini-gini. Bila tanam ini nanti untung ini. Kita lebih percaya dengan makhluk berbanding Allah. Allah Ta'ala jamin barang siapa sedekah, ana qasamalun min sadaqatin, tidak akan berkurang harta bagi orang yang sedekah. Mana lagi kita percaya? Percaya dengan kawan ke percaya dengan Allah? Bunyi azan, hayya 'alas salah. Bunyi azan, hayya 'alas salah. Lepas tu hayya 'alas salah dulu ke hayya 'alal falah? Hayya 'alas salah dulu, solat dulu baru boleh berjaya. Doa ramai anak-anak muda yang berumur pun ada. Bila dengar apa dia? Dengar azan, sibuk kerja dulu. Sembahyang apa-apa, kerja dapat duit, sembahyang dah apa-apa. Ini dia. Dia lebih percaya kerja dia berbanding Allah. Kejap lagi gagal tu, kejap lagi. Tunggu. Tunggu bila malaikat maut datang. Bila malaikat maut datang, mana yang dikumpul? Mana tanah-tanah yang dikumpul? Mana kereta-kereta yang dikumpul? Mana duit-duit yang dikumpul? Habis. Lepas tu tuan-tuan, hidup ni tuan-tuan, kalau kita nak belajar tawakal, tak payah jauh-jauh. Belajar daripada seekor ayam cukup. Belajar daripada seekor kucing cukup. Belajar daripada seekor anjing cukup. Belajar daripada seekor lembu cukup. Saya nak tanya, lembu ada akaun bank tak? Ini dia. Kambing ada CMB klik tak? Maybank to you ada Maybank to you, lembu. Ini dia. Ulat dalam batu, yang Piramli kata, sedangkan ulat dalam batu pun ada rezeki, betul tak? Ada tak Maybank to you? Tak ada.
Kita yang ada simpanan ni takut. Sebab tu makhluk yang paling tak relax manusia. Sebab apa dia? Dalam tangan pun masih bimbang. Lagi banyak harta, lagi bimbang. Kita kan bila tak ada harta, mumet pening. Jangan ingat bila banyak harta, kita boleh relax. Lagi banyak harta, lagi mumet. Saya nak tanya tuan-tuan yang banyak harta, mumet ke belum? Kalau belum mumet, belum banyak. Itu dia. Kerana semakin banyak harta, umpama rantai yang mengikat. Semakin apa dia? Semakin terbeban. Iya. Ini dia. Ya, sebab semakin bertambah nikmat, semakin bertambah ujian. 3 yang menyebabkan ujian bertambah. Semakin bertambah ilmu, kemudian semakin bertambah iman, kemudian yang ketiga semakin bertambah umur. Tuan-tuan. Lu tadi Kak, apalnya apa? Kan? Makin dewasa, makin banyak yang kita nak kena ingat. Ini dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu tadi kan jawatannya apa? Ini dia. Sekarang ni jawatannya apa? Macam-macam jawatan. Orang kata gila jawatan itu. Macam yang ni pun pegang, AJK ni pegang, AJK Kubu pegang, AJK ni semua AJK pegang, 20 pegang AJK contoh kan. Ni dia. Sebab apa dia? Bertambah umur. Bila bertambah umur, orang percaya kita kan. Bagi macam-macam jawatan. Ya, kemudian bertambah ilmu. Kemudian bertambah iman. Bila bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah umur, akan bertambah ujian. Ini biasa. Ini sekalian. Dan bila sebut tentang ujian ni biasa. Ini tuan-tuan. Baik itu hadirin sekalian, bila kita cerita kepada orang, kadang-kadang Allahu Akbar. Ini dia. Kadang-kadang tak kena ngadu kepada orang. Orang bukan suka. Kalau kita cerita 1, 2, okey. Tapi kalau lama-lama menyampah. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau kita ngadu pada orang haji sakit untu tadi asar, okey. Allah belas si haji, moga-moga diparing waras. Nanti maghrib bagi tuan haji sakit untu. Nanti isyak bagi tuan haji sakit untu. Besok subuh bagi tuan haji sakit untu. Besok Zuhur bagi tahu lagi, cukup 20 kali haji nak mampu. Ini bila banyak sangat, betul tak? 1, 2 okey. Macam tu duit kalau orang pinjam. Haji, saya nak beritahu, kalau orang pinjam kita RM50 sekali okey. Orang yang sama baru pinjam Zuhur minta lagi asar, kan dah minta tadi, tak cukup. Kita pun bagi juga tapi rasa macam tak lagi. Kan? Kalau kali ke 10 diantem. Betul tak? Ini dia. Jadi nak bagi tu manusia kalau kita minta sama makhluk, manusia miskin. Yang kaya tu Allah. Sebab itu banyak mengadu kepada Allah, minta kepada Allah. Yang ni sekalian nak tahu keyakinan kita kepada Allah ke kepada makhluk paling kuat, macam mana pergantungan kita? Kita banyak bergantung kepada Allah ke banyak bergantung kepada makhluk? Kalau kita banyak bergantung kepada makhluk, maknanya apa dia? Tawakal kita lemah. Sesiapa yang hanya bergantung apa yang di tangannya, maka dia akan jadi manusia yang tak relax, manusia yang bimbang, manusia yang serabut, manusia yang penuh dengan apa dia? Kebimbangan sampai mati. Tuan-tuan, kita kalau fikir duit tak cukup, tak kahwin sampai sekarang. Sebab memang takkan cukup-cukup. Ya? Kalau kita fikir, ya, kita punya pekerjaan kita tak tetap, motor tak ada lagi, motor pinjam bapa, ni kan. Nak kahwin macam mana? Tapi sekarang cucu 14 dah. Kalau kita fikir apa yang kat tangan, kita akan bimbang sampai bila-bila. Tapi kalau kita fikir apa yang di sisi Allah, kita akan jadi tenang, tuan-tuan. Nah, ini dia. Sebab itu, siapa-siapa yang nak dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, maka yakinlah kepada Allah yang memberi rezeki. Tapi siapa-siapa yang yakin cuma apa yang di tangannya, dia akan sentiasa bimbang. Cukup ke? Cukup ke? Cukup gaji sampai hujung bulan? Ini dia. Tuan-tuan, benda yang paling dibimbangkan bukan hidup tapi mati. Kerana hidup telah dijamin oleh Allah. Tapi mati, kalau kita mati malam ni, apa yang kita dah sedia nak bawa di hadapan Allah, tuan-tuan. Ini dia. Hidup benda yang dah dijamin oleh Allah. Setiap anak Adam yang lahir, rezekinya telah dijamin oleh Allah. Tak perlu bimbang. Ustaz, anak saya ni Ustaz, dia punya periksa dia bukan 9A, tapi 9A berdengung. 9A. Pieto. Tuan-tuan, lembu kambing dekat dalam hutan SPM tak ada. Boleh makan, tuan-tuan. Dia. Tak semestinya anak kita kena jadi macam kita. Kita profesor, kita datuk, kita tan sri, kita tak semestinya jalan orang Allah Ta'ala bagi tak sama-sama. Tak semestinya kita ni pemain badminton, ya, anak kita semua 14 badminton. Tak semestinya kita ustaz, anak-anak kita semua ustaz. Tak semestinya. Ya, kerana Allah Ta'ala agihkan semua kena berbeza-beza untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Yakin anak kita ada rezeki dia yang bagi Allah Ta'ala. Yang bagi rezeki bukan kita, tuan-tuan. Yang bagi rezeki siapa? Allah. Yang bagi rezeki bukan kerajaan, yang bagi rezeki bukan YB, yang bagi rezeki bukan pekerjaan, yang bagi rezeki bukan bos. Kerana semua itu bertukar-tukar. Kerajaan bertukar-tukar. Ya, apa lagi? Tempat pekerjaan bertukar-tukar, YB bertukar-tukar, bos bertukar-tukar. Allah pernah bertukar tak yang bagi rezeki? Allah tak pernah bertukar. Maka sebab itu pergantungan kita kepada Allah kuat.
Tuan-tuan, bergantung pada kabel. Kabel boleh tahan berapa lama? Besok tukar, dah kabel lain pula. Ni dia tuan-tuan. Ya, bergantung pada harta. Bukan selamanya kita boleh guna harta. Berapa ramai orang yang hartanya banyak tapi nak makan musangking, udang galah tak boleh, doktor tak bagi. Ni tuan-tuan. Berapa ramai orang yang masa mudanya banyak harta, ya, dia tanya, Haji, rumahnya kat mana? Dia tanya balik, rumah yang mana Ustaz? Rumah yang kat Sejangkang ke? Rumah yang dekat Sungai Kelambu? Sungai Kelambu ke yang dekat Kampung Endah? Kampung Endah ke yang dekat Sungai Buaya? Sungai Buaya ke yang kat Jalan Kebun? Jalan Kebun ke dekat Kebun Baru? Kebun Baru ke yang kat Putrajaya? Wakil temen omai. Banyak betul. Ini dia. Lepas 20 tahun telefon lagi, Haji, lama tak jumpa, sekarang duduk rumah yang mana? Sekarang duduk hospital. Allah. Rumah banyak duduk hospital. Dunia tuan-tuan, yang tuan-tuan kejar dapat tak dapat. Ini dia. Sekarang mungkin kereta banyak, ada 8 biji, macam-macam kereta, supercar, Lamborghini, lampu belalang, lampu kucing, semua macam lampu-lampu semua ada. Lepas 20 tahun tanyalah, Haji sekarang naik kereta yang mana? Wheelchair. Tuan-tuan, mungkin gelap, ya, tapi ini hakikat kehidupan. Betul, dunia tak akan semakin relevan untuk kita. Ini dia. Saya pergi klinik Teluk Paling Begarang. Teluk Datuk, klinik kesihatan Teluk Datuk. Seorang anak muda jumpa saya, Ustaz, bapak saya dah lama tak pergi masjid. Dah setahun. Tanya kenapa? Bapak saya ni kori, juara-juara dekat negara ni. Dia kenapa tak datang masjid? Ini dia. Dia imam. Semenjak dia tak ada gigi, orang tak lantik jadi imam. Allah. Tuan-tuan. Merajuk. Ni sebab tajuk kita pada hari ini, tahun hijrah ni, tahun baru ni, nawaitu, niat kita. Siapa tak ikhlas kerana Allah, dia tidak boleh istiqamah. Tak boleh istiqamah. Siapa datang cuma nak dapat jawatan. Ini dia. Nanti masa dilantik EJK je lah datang. Bila dah tak lantik, dia tak datang. Sebab itu kena lantik EJK 200 orang, baru ramai semua. Contoh, bukan kena buat betul-betul. Ada baru dilantik, baru datang. Bila tak lantik, tak nampak muka. Lantik 1000 orang. Ini dia. Baru penuh. Kenapa semua datang ni? Semua EJK. 1000 orang ni semua EJK. Semua ada allowance. Contoh kan? Ini dia. Ya, jadi nak bagi tu. Ni gurau je tuan-tuan. Ya, tapi kadang-kadang agak terasa tuan-tuan. Tapi saya minta maaf. Ini tujuannya untuk sama-sama kita fikir dalam hidup ni, sama-sama betulkan niat. Bila kita betulkan niat kita tuan-tuan, hati kita tenang. Sebab kita mengejar apa yang di sisi Allah berbanding apa yang di sisi makhluk. Apa yang di sisi makhluk ni tuan-tuan, semuanya tanggal tinggal. Kejap je. Ini dia. Berapa ramai orang tertipu bila dia kejar banyak, belum tentu dapat guna banyak. Tuan-tuan, dunia ni dia semakin hari tak akan relevan untuk diri kita kerana berapa banyak yang dulu kita minta, sekarang dah tak minta tuan-tuan. Dulu tuan-tuan minta apa dalam hidup? Tuan-tuan minta dalam hidup rumah besar, kereta besar, bini besar, macam-macam tuan-tuan minta. Hari ni dah tak minta lah. Ini dia. Dulu minta kahwin lagi. Besok bila sampai umur 80, 90 dah tak minta. Ustaz, bini yang ada ni pun dah menyeramkan. Dengan penyakit yang macam-macam. Takut kahwin lagi, mati cepat. Ini dia. Nak tahu dunia semakin hari tak akan relevan untuk kita. Itu dulu kita minta supercar, Ustaz, dah tak payah. Kenapa dia? Kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mata tak apa nampak. Takut naik supercar, tertekan minyak masuk dalam gaung, na'udzubillah. Laju. Dia. Dulu kan muda-muda, macam muda-muda saya, memang saya nak supercar. Tuan bagi, saya ambil. Betul tak? Ustaz, saya dah tak pakai supercar, dah tua. Ni Ustaz pakailah. Okey, buat pergi ceramah. Okey. Kan? Dunia tuan-tuan semakin hari dia semakin tak sesuai dengan kita. Dulu kita doa nak rumah 3-4 tingkat, betul. Nak rumah yang besar. Sekarang mana? Ni ibu-ibu, kesel lah ngemas. Betul tak? Penat nak kemas kalau rumah besar-besar. Dulu nak rumah besar-besar tapi sekarang takut. Suami pergi surau, pergi masjid, tingkap aja ada 40. Kalau kena angin, seramnya. Sundel bolong datang ke punya. Tuan-tuan. Dunia semakin hari tak nak je. Ya, yang tingkat-tingkat tinggi-tinggi ni semua menyesal. Sebab apa dia dah sakit dengkul, yang satu tingkat pun dah sakit, macam mana tingkat keempat? Macam mana? Tentang dunia semakin hari takkan sesuai dengan kita. Ya, dulu orang lantik kita sampai masa orang dah tak lantik kita, tuan-tuan. Meeting korban orang tak jemput, tuan-tuan. Dunia. Dulu orang ajak kita main bola, sekarang dah tak ajak dah, tuan-tuan. Dunia, tuan-tuan. Siapa kejar, dia dapat kekecewaan. Percayalah. Tapi siapa yang mana hidup ini perjalanan hanya lillahi ta'ala, tak pernah kecewa di mana pun dia berada. Ini dia. Duduk hospital juga, duduk wheelchair juga, tapi tak pernah kecewa. Sebab apa dia? Sebahagian kehidupannya lillahi ta'ala. Semua telah dihadiahkan perjuangan hidupnya kerana Allah.
Maka tuan-tuan terpanggil untuk saya noktahkan ya pendirian saya dan tuan-tuan semua. Apa dia tuan-tuan? Marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan semua tuan-tuan untuk apa dia? Muliakan diri kita. Macam mana nak muliakan diri kita? Muliakan kita hanya dengan jalan agama. Muliakan kita hanya dengan jalan agama. Kerana seseorang itu kalau dia tidak hidup beragama tuan-tuan, maka tuan-tuan dia tak ada nilai. Dia tak ada nilai. Ni dia. Saya nak tanya tuan-tuan, lembu sembahyang tak tuan-tuan? Lembu pergi surau. Lembu baca Quran. Jadi kalau tak pergi surau, tak pergi masjid, tak baca Quran, macam saya tak cakap tuan-tuan. Ni dia. Tapi kita nak nampak ada perbezaan di sana. Kerana mereka tidak ditaklifkan. Mereka tidak ditugaskan. Mereka tidak ditanggungjawabkan. Kita manusia dilantik menjadi khalifah. Menjadi pemimpin. Kalau tidak dilantik gunung ganang menjadi pemimpin, awan menjadi pemimpin, tidak dilantik pokok-pokok menjadi pemimpin. Tapi yang dilantik siapa? Manusia. Maka sebab itu datang majlis ilmu. Kita bukan sekadar nongkrong kat rumah, goyang kaki. Sekadar kita hidup, sekadar orang lain ada bini, kita ada bini. Orang lain ada anak, kita ada anak. Orang lain ada isteri, tengok maharaja lawak, terketawa, terbahak-bahak, kita pun boleh. Bukan sekadar itu hidup di dunia. Tapi perjalanan hidup ini mesti ada matlamat yang jelas. Kerana kita ini adalah apa dia? Adalah khalifah yang memimpin dunia ini. Maka terasnya ilmu. Sebab tu datang majlis ilmu. Kalau surau, masjid, ada majlis ilmu datang. Tujuannya apa dia? Nak tanam rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta beragama. Rasa cinta kepada Rasulullah. Supaya apa dia? Perjalanan hidup kita jelas. Siapa-siapa yang perjalanan hidupnya tak jelas, maka dia akan hilang semangat. Tuan-tuan, masa depan kita apa dia? Selama ni kita tengok muka anak kita tak ada masa depan. Ini dia. Siapa jadi cikgu tahulah. Berapa ramai kita tengok anak kita yang, anak-anak murid kita yang umbelen. Tak umbelen. Muka macam tak ada masa depan. Muka macam sepana. Tapi bila dah besar jadi engineer. Jadi apa dia? Jadi pencara. Jadi Tan Sri, YB. Adakah itu masa depan? Belum. Masa depannya apa dia? Masa depan kita akhirat tuan-tuan. Kalau kaki kita berjaya melangkah kaki kita ke syurga, itulah kejayaan sebenar kita. Kalau sekadar jawatan tuan-tuan, jawatan semua akan tinggal tuan-tuan. Siapa yang bawa jawatan YB masuk kubur, saya nak tanya. Siapa yang bawa jawatan apa lagi? Apa-apa jawatan masuk kubur, tak ada. Mati semua tinggal. Maka mulia kita kan agama. Tak ada orang yang mati, jenazahnya diusung, bawa pergi museum, diframekan, tak ada. Semua ditanam. Dan siapa yang nak melawat kita kat kubur tuan-tuan? Nak arahkan anak-anak kita setahun sekali. Sebab anak cucu kita lebih suka. Adik, saya nak tanya, mana best? Pergi kubur ke pergi zoo? Pergi zoo, bayar RM40 sanggup. Tengok tapir, pinguin. Tengok lagi. Ya, tengok monyet, beruk. Padahal tu bukan pakcik kita. Pergi kubur, tengok pakcik kita yang dah meninggal. Atuk kita dah meninggal. Mak ayah kita dah meninggal. Saya nak beritahu tentang besok bila kita mati, siapa hiraukan kita? Amal kita. Jangan kita harapkan anak kita. Jangan kita harapkan kawan kita. Jangan. Amal kita. Sebab itu perjalanan hidup kita ni sekejap lagi. Masa dah nak habis tuan-tuan. Masa kita dah nak habis. Kita tak ada masa nak tengok dosa orang. Kita tak ada masa nak mengumpat. Kita tak ada masa nak buat dosa. Kita tak ada masa nak menanam bibit-bibit kebencian. Inilah masanya tuan-tuan. Penyatuan ummah. Inilah masanya tuan-tuan, sesama jiran, sesama adik-beradik, tautkan kasih sayang, tautkan persaudaraan. Kenapa kita mati kita nak doa, kita mati kita nak ada orang uruskan jenazah kita, solatkan untuk kita. Ini kalau kita semakin berumur, semakin menanamkan bibit-bibit kebencian. Kerana satu je puncanya, cintakan dunia. Padahal tanah dah ada 10 ekar. Tapi tanah sekangkang kera yang kera tak mampu nak dikangkangkan jadi rebutan. 10 tahun tak balik raya sebab sekangkang kera tu lah. Tak kira tu tanah mak. Tak kira tu tanah ayah. Saya nak tanya yang kita rebutkan tu, malam ni kita boleh makan, boleh ngeseng, boleh tiru, kencing cewek. Tak ada masalah. Ada baki, duit, ada tanah lain, ada tempat duduk, bukan jadi pelarian. Di Palestin, tanahnya diambil jadi pelarian. Nak sekolah kat mana, semayang kat mana, rumahnya kat mana. Di Syria pun begitu. Kita orang ambil tanah kita, bahagian kita yang mak kita bagi dekat Kampung Endah, dekat Kelanang, dekat Sijangkang. Kan? Bapa abang kita yang ambil umur 70, dia boleh ambil, dia boleh duduk 700 tahun ke? Nampak? Tapi itu yang digaduhkan, itu yang dimumetkan. Allahu Akbar.
kerana cintakan dunia. Padahal kita mati tak bawa pun tanah yang digaduhkan. Yang dapat cuma gaduhnya tu. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, berbaloi tak masuk neraka dengan sebab sekangkang kera tanah yang tak mampu nak dikangkangkan. Baik orang mukmin ni lapang, dia lebih kurang aja Allahu Akbar. Sebab bertambah umur, bertambah usia ni tuan-tuan, kita tak nak lagi mumet-mumet, betul tak? Itu dia. Ya, jokok lah, karepilah. Nah, ini dia. Bahagian aku ada di akhirat. Karena tak ada yang rugi, kita bagi dapat gantian akhirat, tuan-tuan. Orang mukmin lebih suka gantian akhirat berbanding apa yang di tangan. Kan di tangan habis. Tuan-tuan tinggalkan untuk anak-anak banyak harta. 3 penyesalan. Nombor 1, akan apa dia? Anak akan jadi penghabis. Ingat, tanah kita 10 ekar dekat Pahang tu, dia nak pergi uruskan ketek, dia nak tanam, dia nak membaja, dia nak apa dia? Dia nak ngondo, dia nak apa dia? Nak ngeracun, dia nak apa lagi? Nak browning. Alah, ngalamat. Itu dia. Main game aja tengok PUBG, Mobile Legend, FF tak ada pintu. Tak ada anak dia. Ditol wai. Dijual. Ini dia. Nombor 1, anak kita akan jadi penghabis. Yang kedua, anak kita akan jadikan harta itu rebutan. Dan yang ketiga, harta itu akan jadi sumber kelalaian. Besok anak kita tuntut, mak, motor wisuku tu mak nak bagi siapa? Kau tak payah, mak kumpul duit daripada muda jual nasi lemak. Dia nak buat apa? Tuh, kau ada motor kau. Tu mak nak jual, duitnya mak nak bagi kat masjid. Itu dia. Ya, itu bahagian mak kat akhirat. Bahagian kau kat dunia Allah dah tetapkan. Tak mati tak kau? Allah dah bagi kau ada Tuhan kan? Kau ada Tuhan tak? Ada. Siapa? Allah. Allah bagi rezeki cukup dah, tak payah minta mak. Itu dia. Mak ada rezeki mak, kau ada rezeki kau. Betul tak? Betul ni. Tuan-tuan hadirin sekalian. Kecuali kalau memang anak kita susah, boleh tolong. Kita tengok anak kita dah senang. Tapi diintai-intai gitu punya harta. Dah senang dah cukup dah. Dia. Yang tak cukup tu apa dia? Tak cukup cuma tak cukup terima kasih kepada Allah. Betul tak? Padahal semua dah ada. Tuan-tuan, siapa-siapa yang umurnya 40, rezekinya Allah dah cukupkan 70%. Walaupun dia belum jadi YB, belum jadi Tan Sri, tanahnya belum 200 ekar, gajinya belum 20 juta, tapi Allah dah cukupkan 70%. Sebab setiap orang Allah dah peruntukkan rezeki tidak lebih tidak kurang, berbeza-beza. Orang ni dia kena makan, ya, nilainya sebanyak 2 juta sepanjang hidup. Habis 2 juta mati dia. Orang ni sepanjang dia hidup dia perlu makan cuma RM10 je. Bapaknya baru je beli air RM10, ya, baru nak bagi minum meninggal dia. Ini dia. Rezekinya cuma RM10. Setiap orang Allah dah bagi beza-beza. Mana siapa yang masuk umur 40, kata Rasulullah, ummati baina sittin wa sab'in, umat aku umurnya antara 60-70. Mana bila masuk je umur 40, sebahagian di antara kita Allah dah sempurnakan rezekinya. Yang tak ada anak, dah ada anak, tak ada rumah, dah ada rumah, tak ada kenderaan, dah ada kenderaan. Sebahagiannya begitu. Ada yang sebahagian belum dapat. Tetapi memang itu je rezeki yang dia ada di dunia. Dan dia tak kisah kenapa dia? Kerana bahagia masa depan bukan dunia, masa depan kat mana? Akhirat. Jangan kita tengok, Ustaz, saya tak ada masa depan lah Ustaz. Kenapa? Saya bukan YB, bukan Tan Sri, bukan Datuk. Saya bukan ada duitnya banyak, duit berkepuk-kepuk tu tengok tu. Duitnya banyak, ewon-ewon. Tuan-tuan, siapa yang menyangka orang kaya tu senang, itu tanda kebodohan. Macam mana orang miskin susah, orang kaya dia ada susah dia. Iya. Orang kaya cuma tak cerita je susah dia. Kalau cerita kita tak mau. Haji, saya dengar kebun haji kena langgar buat highway dapat pampasan 4 juta. Sokih teman haji. Sokih apa tu? Kenapa pula? Kau lagi kaya. Kaya apa ya? Kaya apa eneng? Kaya orang. Aku baru balik daripada hospital. Doktor kata aku boleh hidup tinggal 2 jemaat lagi. Allah. Walaupun ada 4 juta, isterinya 4, tapi tak boleh buat apa, tengok ada. Nampak tak? Hidup hospital. Keretanya banyak, rumahnya banyak, tapi cuma boleh tengok aja, tak boleh usahakan, tak boleh buat apa. Kerana dia ada duit tapi masanya dah nak habis. Dia ada jawatan tapi masanya dah nak habis. Masanya dah nak habis. Allah Ta'ala dah bagi dah masa daripada muda sampai tua. Dia leka dalam tangan banyak tapi tak sempat pakai. Inilah kita panggil kedekut bin Haji Bahil. Kedekut bin Haji Bahil, dia punya kedekut bukan tak bagi kepada orang, dia sendiri pun tak nak bagi. Ini dia. Pergi rumah jalan.
Ya, pergi surau, pergi masjid jalan kaki. Mana Ferrarinya? Ya, zuhud tu bukan zuhud, tu kedekut bin Haji Bahil. Diri sendiri pun tak nak bagi pakai, jangan kata orang nak pinjam. Diri sendiri pun sayang, nanti calar. Ni tuan-tuan. Ada jenis orang macam ini dengan diri sendiri pun dia kedekut-kedekutkan. Dia seronok tengok dalam akaun tu kan banyak. Dan ini perangai ni dibawa dekat masjid surau pun ada. Bukan surau kat sini. Seronok duit banyak, majlis ilmu tak ada. Kan? Majlis ilmu tak ada makan-makan, duit banyak, ada 2 juta. Ada dia. Bagi apa dia? Ya? Bagi air kosong je. Contoh kan. Ya, kowe kat tu. Siapa nak minum, okey, lepas ni kita ada kowe kat belakang, minumlah. Kan? Duit dalam akaun 2 juta contoh. Ini dia. Dia punya kedekut Haji Bahil dia bawa pergi surau bila dapat jawatan. Duit ni bukan untuk disimpan. Tuan-tuan, ya, kita pergi Merbuk. Ya, Masjid Al-Bushra Merbuk, tuan-tuan buat rombongan. Ya, komuniti sejangkang bawa pergi Masjid Al-Bushra Merbuk, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan, Kedah ni bukan negara maju. Negeri miskin. Selangor negeri maju. Tapi ada apa dia? Ada masjid yang apa dia? Bertaraf 5 bintang. Dia punya tandasnya tuan-tuan, bertaraf 5 bintang. Tuan-tuan kalau pergi tandas dia, ingat nak tidur situ kat tandas. Tandas masjid dia macam-macam ada. Tuan-tuan boleh Google nanti, cari kat TikTok ke kat Facebook ke, Masjid Al-Bushra Merbuk. Nanti saya nak cerita pasal Masjid Al-Bushra. Tuan-tuan cari sendiri. Itu dia. Ya. Boleh diimplement, bawa pergi sini. Apa salah? Tak ada salah. Nombor 1 yang dibuat apa? Dia robohkan dia punya pagar masjid. Ya, dia nak buat apa dia? Masjid mesra, ya, ibadah, ya, tanpa pagar. Kalau pagar ni macam waktu-waktu terhad dia boleh pergi. Ini dia open 24 jam buka. Masjid dibuka 24 jam. Tapi ada jagalah, ada security lah yang jaga. Dia cuma tak ada pagar. Dia. Ya. Allah masalah. Budak-budak datang ni macam-macam permainan ada. Nak main apa dia? Tu dia yang kat Morib tu yang kena bayar tu kan. Itu dia. Semua percuma kat situ. Tu dia. Seronok budak-budak datang semua. Yang main apa tu? Apa benda tu? Skuter tu. Skuter budak tu kan. Yang elektrik tu kan. Banyak di situ. Percuma je semua. Main. Maghrib sampai Isyak, sembahyang dengan kuliah, lepas Isyak main percuma. Main seronok budak-budak datang ramai. Kan? Kreatif. Kan? Buat macam-macam. Anak-anak yang berjaya ni dibayar beasiswa. Kan? Surau ni siapa yang datang tulis nama, okey, dapat rebate bil elektrik. Potongan 50%. Ramai surau ni datang. Non muslim datang tumpang dengan ceramah. Kenapa datang? Datang ceramah dapat rebate potongan elektrik bil air 50%. Kan? Ya, besok Selangor kita buat perubahan insya-Allah. Okey, kita bagi tahu kat menteri besok siapa yang menang tak kisah siapa. Okey, kita buat. Siapa datang surau, datang masjid, okey, dapat 50% rebate elektrik. Agak ramai tak? Ya, potongan. Bayangkan tuan-tuan kena bayar 100, tiba kena bayar RM50 aja. Tapi syarat kena sembahyang 5 waktu dekat masjid. Ramai masjid surau. Kan? Cadangan je. Ini dia. Ya. Sebab angan-angan itu percuma katanya ya. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Ya. Baik, nombor 1 nawaitu kita. Ya, nawaitu kita. Hadirin sekalian, macam mana nak tetapkan nawaitu kita 3. Nombor 1 begini, nombor 1 ya, antara musuh utama kita adalah malas. Musuh utama kita malas. Siapa yang boleh lawan malas, dia menang. Ini. Malas ni tuan-tuan, ni dalam badan kita, dia ada 4 yang pegang dia. Nombor 1 syaitan, yang kedua kebiasaan, yang ketiga keinginan, yang keempat nafsu. Ni 4 ni yang pegang malas. Ya, nombor 1 tu apa? Syaitan. Yang kedua keinginan. Ya, keinginan nak tidur, turu air. Keinginan, ya, kebiasaan. Biasa kan lepas maghrib kan lepak kat rumah tengok buletin jam 8 kan. Tiba-tiba nak pergi kuliah dia macam kebiasaan kita tu yang menyebabkan kita apa dia tertahan. Ini perjuangan kita. Ini dia kebiasaan, ya, nafsu kita. Nafsu ni umpama baby. Umpama budak kecil, nafsu tak ada akal. Saya bagi umpama budak kecil yang tak ada akal, dia bawa pergi apa dia? Dia bawa pergi supermarket, dibagi troli semua dibubuh. Makanan anjing dibubuh, makanan semua bubuh penuh. Time nak bayar bapaknya giling palu.
Sebab bapaknya dia ada akal, boleh fikir. Budak-budak kecil tak boleh fikir, semua diisinya penuh. Itu nafsu. Ini dia. Nafsu ni adalah keinginan yang tidak memikirkan tentang halal dan haram. Balut bedal dia. Itu nafsu. Maka nak memandu nafsu ni dengan ilmu. Ilmu ni lah yang akan apa dia? Yang memandu akal supaya dapat memandu nafsu kita. Ini dia. Jadi macam mana kita nak kekalkan momentum kita supaya tidak malas? Kita kena 3 ni. Ya, nombor 1 apa dia? Sentiasa jadikan hidup kita ni rutin harian kita ni sentiasa ingat Allah. Yang kedua, duduk dengan orang soleh. Yang ketiga, duduk dengan orang alim. 3 ni tuan-tuan jaga di penghujung usia kita ni, bertambah usia ni, 3 ni kita pegang selamat sampai kita mati. Tapi tuan-tuan tinggalkan 3 ni, tuan-tuan, kita ingat kita nak kembali kepada Allah, mula tinggalkan kawan-kawan yang buruk akhlak, yang tak menguntungkan dunia kita dan hanya merugikan akhirat dari kita. Cukuplah usia kita daripada kita balik sampai umur 30, 40, 50, 60. Cukuplah umur kita dihabiskan untuk orang-orang yang hanya menguntungkan dunia mereka, merugikan akhirat diri kita. Disebut-sebut nama kita, Haji Saad mana? Dah meninggalkan. Oh, innalillahi. Dia tu dah lah raja lawak kat kampung kita. Kaki temberang pula tu. Dia tak meriah lah kita punya. Maknanya sepanjang hidup kita cuma menghiburkan, menguntungkan dunia kawan kita, merugikan akhirat diri kita, tuan-tuan. Karena dalam perjalanan kita menuju Allah, tuan-tuan, tak semua benda kawan-kawan yang perlu kita bawa. Kita nak pergi umrah, walaupun kita tahu tongges bagus, tongges bawa tongges pergi umrah. Kuali-kuali bawa. Noza. Periuk-periuk tak bawa. Perjalanan kita pergi umrah tak boleh bawa semua benda. Perjalanan menuju Allah pun macam tu. Walaupun kita ramai kawan, tapi kita tahu bukan semua yang boleh selamat dengan kita, boleh tolong kita, boleh bantu kita kepada Allah. Jangan kata di akhirat, kat dunia lagi tak boleh tolong. Saya nak tanya tuan-tuan, kawan sebelah. Sekarang kita kalau sakit weteng, sakit perut, kawan sebelah boleh rasa tak? Tak boleh. Kita rasa sorang-sorang kan? Jadi aku sakit perut lah. Ya Allah malasih. Sekarang ni pun dia tak boleh tolong. Lagi mati tak boleh. Ni tuan-tuan. Sebab tu hadis sekalian, siapa-siapa tak ada kawan, itu rahmat. Saya ulang balik. Siapa-siapa yang dia semakin hilang kawan. Kita bila bertambah usia, kalau hilang kawan tu rahmat. Nanti dia. Kawan, Ustaz, 30 tahun kawan, kan dah tak kawan. Kenapa? Dia lompat parti, Ustaz. Allah. Contoh tuan-tuan ya. Tapi bahaya musim-musim pilihan raya ni tuan-tuan. Aku kena gam tuan-tuan ya. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang contoh-contoh saya ni benda yang relevan. Tentu terima tak terima, tapi ini hakikat kadang-kadang. Ya. Ustaz, kawan saya ni dah tinggalkan saya 30 tahun kawan. Tuan-tuan, banyak dalam hidup kita berpisah dengan benda yang remeh. Sebenarnya kawan kita dah bosan dengan kita. Sebab apa? Sebab manusia semakin kenal semakin membosankan. Ini dia. Pasangan kita, dulu kita kahwin dengan sebab cinta. Tapi sekarang kita setia bukan dengan sebab cinta, tapi dengan sebab kesian. Ini dia. Bila contohnya pasangan kita kat hospital, mak kat mana hospital? Ini dia. Ialah kesian ayah. Kesian bukan sayang ayah, tapi kesian ayah. Dia nafsu-nafsu tu dah tak ada. Muda-muda nafsu. Tapi bila bertambah usia, dia lebih kepada kesian. Itu yang disebut mawaddah warahmah. Mawaddah kasih sayang. Bila dah bertambah usia, dia datang warahmah. Warahmah ni maknanya dia lebih kepada kasihan. Ada kesian. Ada dia. Nak nafsu-nafsu lagi ke? Kan? Dia dah lebih kepada kasihan. Itu dia. Ya? Manusia semakin hari makin kenal makin menyampah. Sebab apa dia? Makin nampak buruk dia. Ini dia. Kentut masa mula-mula wangi. Kentut lagi. Sekarang kalau dia kentut, halah diterajang. Kan? Ya? Nyampah. Kawan mula-mula. Sebab kita tuan-tuan, hadis sekalian. Kita ni bukan baik. Tapi cuma kita ni orang tak nampak jahat kita. Tapi makin lama orang kenal. Dan sebenarnya kawan kita tak berubah pun. Kata Imam Syafi'i. Ya, seseorang itu dia tidak berubah. Melainkan kita yang cuma semakin kenal. Ini dia. Pasangan kita, dia tak berubah. Memang itu perangai dia. Tetapi dia sampai bila nak pura-pura, betul tak? Sampai bila nak kentut pun pelan-pelan. 3 bulan bolehlah tahan. Lama-lama dah 3 tahun. Kan? Depan muka suaminya pun boleh. Ya, saya nak beritahu tentang hadirin sekalian. Ya. Kita sebenarnya sama je. Tapi sebab kawan kita yang semakin kenal. Aku
Baru nampak kau isap rokok lah. Bukan kau sebelum ni tak isap rokok ke? Aku dah 40 tahun isap rokok. Semua kau yang tak nampak. Nampak tak? Contoh. Maknanya kawan kita tu, dia bukan berubah. Tapi kita yang semakin kenal. Makin kenal. Punya macam ni punya. Nak kenal dengan orang, syaratnya kena travel. Selagi tuan-tuan tak travel, selagi tu tuan-tuan takkan boleh kenal seseorang. Kalau kena travel, jalan pergi umrah sekali, pergi haji sekali, pergi Langkawi, makan siakap viral sekali. Baru kita tahu antopnya macam mana. Macam itu rupanya antopnya. Kan? Baru kita tahu dia pergi tandas berapa lama. Kan? Baru kita tahu, ya, baru rupanya dia ada tanda lahir rupanya. Baru kita tahu tidurnya macam mana muzik. Dia punya apa dia ngoroknya. Wala jeleh teman. Contoh kan. Ya? Kalau travel, baru kita kenal seseorang. Selagi tak travel, selagi tu kita tak akan kenal seseorang. Sebab itu bila kita nak travel dengan kawan kita, kita tanya, kau boleh jaga aib aku tak? Kalau tak boleh jaga, jangan travel dengan aku. Kita nak bilik asing-asing. Allah, you tak serono nak bilik asing-asing, nak sembang-sembang kok. Kok. Dia kata bukan tak boleh, tapi syaratnya kena jaga rahsia. Sebab setiap orang ada aib tak? Ada aib. Ni dia. Jadi kalau nak duduk sekali satu bilik, nak sembang-sembang ke apa ke, pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang, nak sembang, pastikan kena jaga aib. Walaupun kawan kita tak cakap, ini rahsia, jangan beritahu siapa-siapa. Adab bila berpisah daripada satu orang ke satu orang yang lain, adabnya tak boleh cerita kepada sesiapa. Sebab itu tuan-tuan, kurangkan duduk dengan orang. Sebab apa dia? Sebab benda yang paling beban, benda yang paling berat, amanah. Tuan-tuan kalau dengar sesuatu info, agak-agak gatel lah mulutnya nak cerita. Boleh tahan ke? Sehari boleh tahan, seminggu boleh tahan. Boleh. Ni cerita panas. Apa? Kan? Ni aku tak bukan nak mengata lah, ni cerita aja. Samalah. Tuan-tuan, dosa mengata dengan dosa mendengar, dosanya sama. Sebab mana mungkin orang mengata cakap dekat dinding. Mesti ada orang yang nak dengar. Jadi orang yang dengar ni tuan-tuan dosanya sama. Itu dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Baik, nombor 1 nawaitu kita. Ya, nawaitu kita betulkan. Tahun baru ni nawaitu kita betulkan perjalanan hidup kita ini lillahi taala. Selama ni semua hidup kita bukan kerana semua kecewa. Tuan-tuan, dunia yang kita cari banyak rupanya tak boleh guna banyak, baru perasan. Saya nak tanya tuan-tuan, kenderaan tuan-tuan dah ada yang pakai 10 tahun belum? Dah ada. Apa ya? Saya tak percaya tuan-tuan kalau ada yang pakai kenderaan 10 tahun. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan banyak pakai ke banyak parking? Pergi surau parking, pergi tempat kerja parking, balik rumah parking, turu 12 jam. Banyak pakai ke banyak parking tu kalau satu kenderaan, kalau dua banyak parking ke banyak pakai? Tu tudung bawal, tudung fasa sandar dah lama tersandar di parking. Dan tudung bawal siakap ikan lama tudung. Saya kalau pergi kuliah muslimat, saya tengok makcik, rasanya bulan lepas tudung ni juga, Khadijah. Ini bulan ni sama lagi. Ini yang selesa ustaz. Ini yang match. Yang lain tu wis botol. Kan? Yang lain tu wis orak muat, contoh kan. Kita boleh cari banyak tapi tak sempat guna banyak. Ni dunia. Kita boleh cari banyak tapi tak boleh guna banyak. Ni tempat Jawa tahu je lah, kondangan, kondang mangan, siraman, isin kon mangan. Balik gawa apa? Bontrot, nasi ambeng. Balik bawa nasi ambeng. Ya, tiap-tiap malam ada kenduri. Kenduri apa dia? Mu putih, sunatan, tahlilan. Ya, nanti nak buka rumah baru lagi. Orang Jawa ni suka buat kenduri. Anak masuk universiti kenduri, nak kahwin kenduri, dah siap kenduri, kahwin kenduri lagi. Nanti nak buka rumah baru kenduri, anak sunat kenduri. Kenduri aja. Yang bestnya tu dibawa bontrot tu, tapi masalah sopo sing arep mangan. Akhirnya kuang. Yalah anak-anak orang eneng nang omah ustaz, kabeh wis kawinan nang asrama. Okorong wong loro. Kita makin hidup, semakin berusia, semakin kurang makan tuan-tuan. Nak habiskan sepinggan nasi tu Allah kesel. Macam mana nak habiskan sepinggan nasi? Dulu pantang nampak. Cukup. Sekarang tak boleh. Nak habiskan sepinggan nasi lambatnya. Ya Allah. Ya tak lalu ke? Bukan tak lalu. Kan? Makin bertambah usia, makin kurang makannya. Saya nak cerita tentang apa? Tuan-tuan, banyak makanan belum tentu itu rezeki kita akhirnya dibuang. Ya, tuan-tuan, saya nak tanya, ini rezeki saya ke bukan?
Ini bukan rezeki saya. Rezeki saya apa yang saya minum rezeki saya. Betul, dan nasi ambeng kita yang dekat dalam pitais tu, yang dah minggu lepas punya tu, yang belum tahun lepas punya, yang bulan lepas punya, yang nanti minggu depan lagi ada kenduri apa lagi yang kita letak penuh tu, belum tentu rezeki kita. Sebab itu kalau tuan-tuan tahu kita tak boleh makan, bagi ke orang. Kita simpan-simpan buat apa? Akhirnya dibu mazir, tak berkat. Namanya berkat tapi tak berkat. Macam mana nak bagi berkat? Kena sampaikan. Dimakan orang berkat, tak dimakan dibuang tak berkat. Nampak? Ni tuan-tuan. Sebab rezeki kita cuma 3 je. Yang kita tenang. Ustaz, kenapa tenang sangat? Ustaz, rezeki cuma 3 je. Bukan 3 juta, bukan 3,000, bukan 30, 3. Apa tau? Nombor 1, apa yang kita makan. Yang banyak-banyak tu belum kita makan. Lagilah macam-macam penyakit. Ni tak boleh, saya gastrik. Macam-macam tak boleh. Pedas tak boleh, kacang tak boleh, angin, air gas tak boleh, masam tak boleh. So, macam-macam tak boleh. Mak saya mumet nak masak apalah kalau balik kampung tu. Semuanya tak boleh. Muda-muda dah pantang. Nanti tua pantang lagi. Bila nak makan, abangnya kata. Abang saya Ustaz Fazli, kau ni muda-muda dah pantang. Nanti tua pantang. Bila nak makan? Makan aja lah. Ya? Jadi hadirin sekalian, dunia ni banyak mana pun belum tentu dapat makan semua. Ini dia. Nombor 1 yang rezeki kita yang kita makan. Walaupun dah terhidang belum tentu rezeki kita. Kucing ambil dicolong ikan kita. Alah. Ini orang keduman. Yang kedua tuan-tuan, rezeki kita apa dia? Apa yang kita pakai. Yang kedua, apa yang kita pakai. Tuan-tuan, banyak mana pakaian kita belum tentu kita pakai semua. Saya nasihatkan ibu-ibu semua, jangan kita simpan sangat barang lama-lama. Sebab barang lama-lama ni tempat teduhan syaitan, iblis, jin nongkrong. Jadi jangan kita simpan. Ni kadang-kadang puting anak dah umur 30 tahun dah. Anak pun dah ada anak, simpan lagi buat apa? Ni dia. Ya? Mana barang-barang lama ni, kalau boleh bagi, nak buang. Ini dia. Ya? Kerana apa dia? Kerana kalau kita simpan, maka dia akan jadi tempat teduhan. Ini dia. Sebab jin, syaitan dia suka tempat-tempat yang lama-lama, barang-barang lama-lama yang tak digunakan. Ini. Macam mana caranya? Bagi pada orang. Ini dia. Kain-kain kita yang gajah duduk, gajah berdiri, marhaban dia dapat. Kan? Marhaban, kataman, kain. Gajah duduk, gajah bangun, gajah tak boleh bangun. Semua tu gajah-gajah tu semua. Yang tuan-tuan pakai rasanya, tanya IJK. Rasanya kain ni bulan lepas pun kain ni juga. Habis yang kain 20 helai lagi buat apa? Sayang Ustaz, baru kok. Apa sayang-sayang? Apa tujuan barang tu untuk digunakan? Ia digunakan, dimanfaatkan. Yakin kepada Allah, nanti tahun depan tak ada kain macam mana? Apa tahun depan hidup lagi? Yakinnya kita. Ini dia. Nanti besok tak ada kain macam mana? Apa esok hidup lagi? Yakinnya kita. Ni dah ada kain ni cukup. Yang lebih-lebih ni bagi kau orang. Besok nanti dapat lain. Siapa yang cuma yakin apa yang di tangannya, dia akan bimbang. Tapi siapa yang yakin apa yang di sisi Allah, dia tenang. Itulah yang hari ni punya rezeki. Sebab hidup ni cuma sehari. Siapa yang mumet-mumet hidup ni, Ustaz, hidup ni cuma sehari je. Ada yang kata hidup ni sesaat pun bolehlah, sesaat pun bolehlah. Ya, sebab apa? Semalam, hidup ni sebenarnya 3. Semalam, hari ni esok. Semalam dah lepas kan? Boleh dapat balik? Tak boleh. Besok siapa jamin dapat? Jadi sekarang kita cuma ada sekarang je lah. Baik itu jangan memuatkan sangat. Ustaz ni sekarang barang naik ni, macam mana cucu saya besok nak sekolah macam mana? Ya Allah. Kita tanya cucu umur berapa? Cucu umur baru 2 hari. Allah. Sabarlah dulu. Rezeki ni tuan-tuan, dia umpama air hujan. Dia akan turun pada masanya. Dia boleh turun pada waktu malam, boleh turun pada waktu siang, boleh turun pada waktu panas, boleh tak? Ada hujan panas kan? Baik itu tuan-tuan, bila belum masanya jangan dimumetkan. Kan? Yakin dengan rezeki Allah. Ustaz ni macam mana ni mumet ni. Jangan mumet. Ini dia. Dah solat belum? Belum. Sembayang dulu. Ini dia. Ni kalau tak sembayang dulu, mati mumet. Ini dia. Sembayang dulu, kerana yang besok belum tentu hidup. Besok ada rezeki besok. Tuan-tuan, anak kita sakit. Oh, mumet ni macam mana? Dah sembayang dulu. Yang utama dulu. Ini dia. Kadang-kadang kita menangis. Siapa-siapa tak bersyukur, maka Allah Ta'ala akan kenakan dia dengan ujian.
Ujian apa dia? Gelap dunia, sentiasa gelap. Datang sini, datang surau, sekali nanti kawan undur motor, dia punya apa dia? Side mirror motor Isuzu dia jatuh. Patah. Diam-diam. Ngeng-ngeng balik. Kita baru beli motor Isuzu baru umur 2 hari. Tengok kita punya side mirror kita patah, terus gelap terus dunia, jalan terus itu. Bang, kenapa bang? Side mirror saya Ustaz, motor baru 2 hari. Allah. Kita kata bang, berapa harga motor Isuzu ni? RM16,100. Berapa harga side mirror? RM100. Allah Ta'ala baru ambil RM100 selamatkan RM16,000. Patutnya alhamdulillah. Orang mukmin ni kalau ada 10 jari, 1 hilang, dia cakap alhamdulillah. Sebab apa dia? Dia nampak ada 9 lagi. Tapi siapa yang cuma nampak yang tak ada, terus gelap dunia. Nampak? Ada banyak lagi nikmat kita, betul tak? Siapa yang rugi 200,000, 300,000, 1 juta, pergi kubur, pegang batu nisan. Nak buat apa Ustaz batu nisannya? Nak dijual ke? Boleh ganti duit saya. Pegang batu nisan, kemudian kita tengok orang dalam kubur ada apa. Ada bank, ada Maybank, ada rumah, ada kenderaan, ada anak-anak, ada pasangan, ada kenderaan, ada jawatan, ada mata, ada hidung, dan tak ada. Tinggal tengkorak kat dalam tu. Habis. Maknanya Allah Ta'ala baru ambil sikit. Betul orang mukmin ni tuan-tuan dalam hidup sentiasa bersyukur. Saya ceramah di kampung Delik. Ada seorang makcik tu kata, Ustaz, kenapa? Syukur Ustaz, suami saya kakinya kena potong, kencing manis. Ya Allah. Kok cakap alhamdulillah? Yelah Ustaz, suami saya tak solat. Semenjak tak ada kaki boleh solat pula. Nampak? Maksudnya apa? Ujian tu penyelesaian. Kadang-kadang bila kita ni kadang-kadang sombong sangat. Kan? Nak tunjuk motor kita cantik. Dengan sebab cala tu, kita hilang sikit sombong tu. Kan? Sebab itu dalam hidup kita ni macam mana pun Allah Ta'ala tak akan jadikan sempurna. Supaya apa dia? Supaya tak Anak ni 8 orang, semua hafiz Quran. Seorang lagi bukan hafiz. Ini dia. Ya, bukan hafiz Quran. Tapi pelayanan, trompitan. Jadi nak pergi mana-mana pun kita, orang kata anak kau bagus, anak kau tu diam. Dia tak tahu seorang lagi. Tapi cuba anak kita 8 semua hafiz Quran. Semua solat kat masjid. Kan? Rasa nak ujub tu tinggi tak? Hajar anak kau baguslah. Ya Allah. Well. Nampak? Tapi dengan sebab seorang ni kita jadi tawadu. Punca seorang jadi tawadu. Kalau tak jadi sombong. Walaupun tak kata ke orang, tapi kalau nampak ada kereta polis pergi rumah jiran sebelah, dalam hati memang anak dia tu memang macam itu. Dia tak erti jaga anak. Anaknya semua teruk jahanam semua. Anak aku semua dapat 9A, dia dapat 9A berdengung semua. Tak ada masa depan semua. Tengok dia dah diangkut dulu. Terus kita jadi kita nampak terus jadi Astro Awani terus. Terus jadi berita harian. WhatsApp. Info terbaru, jiran sebelah kena tangkap dengan polis, kapok. Tak pandai jaga anak. Siapa mengata orang dengan sebab dosa dia, maka dia tidak akan mati melainkan Allah Ta'ala pindahkan dosa tu kat kita. Maka kita yang kena, orang tu sembuh, kita yang kena, na'udzubillah. Tuan-tuan tengok jam tu, dia boleh putar balik ke tempat asal dia? Tadi pukul 2 nanti dia pusing balik pergi 2 tu kan. Ni hidup ni macam roda. Kita memanglah anak kita berjaya, cucu kita. Nampak? Kita waktu kita sekarang umur 50, 60, kita tengok, kita sweet pegang tangan, tengok orang cerai umur 20, 25, muda-muda dah cerai tu. Tak reti jaga bini, tak reti jaga suami. Jangan tuan-tuan. Ya. Dia umur 25, kahwin lagi, masih laku. Besok 10 tahun lagi, kita umur 80, dah tak ada gigi, dah tak laku nak kahwin. Kalau bercerai macam mana? Betul tak? Sebab itu mulut jaga. Alah Ustaz, saya kata anak orang, saya tak ada anak lagi. Ya belum. Besok dah ada anak? Tak ada. Saya memang tak ada anak. Anak buah? Anak saudara? Nampak? Lepas tu hati-hati mulut ni, jaga. Sebab apa dia?
Sebab Allah Ta'ala akan uji apa yang kita cakap. Kita cakap anak orang, tengok. Dulu kita jadi makcik bawang tepi jalan, muau kata, bila kena kat batang hidung, Kak, tak ada isu ke? Sebab apa? Kena kat batang hidung sendiri. Lepas tu hati-hati. Ini tuan-tuan. Ya? Jadi azam baru kita ni tuan-tuan, nombor satu, betulkan niat kita. Dalam apa je keadaan hidup kita, perjalanan kita cuma lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Nombor satu. Ya. Bila kita mula lillahi ta'ala ni tuan-tuan, hidup jadi mudah. Hidup dah tak mumet dah. Keluar masjid, keluar surau, tadi kita pergi kerana Allah kan? Jadi kita terima apa sahaja ujian daripada Allah. Keluar masjid, selipar hilang. Alhamdulillah. Haji kenapa cakap Alhamdulillah, Ustaz? Daripada beratus orang, kenapa selipar saya Allah ambil, ini bahagian saya. Orang lain dia bahagian dia. Ada anak kat penjara, ada anak dekat mahkamah, ada anak kena bunuh, ada anak kena terajang, ada anak masuk, ada anak lari daripada rumah, ada orang kena apa dia? Kena kejar dengan alung, nak kena potong hidungnya, tuan-tuan. Maknanya ni bahagian saya sikit je. Baik tuan-tuan, kalau kita cerita ujian kita dengan orang tak padan. Ustaz, selipar saya hilang. Ji, selipar saya hilang. Berapa ringgit selipar? RM20. Allah. Ji, saya baru rugi hari ni 2 juta. Haji baru RM20. Betul tak? Kadang cerita dengan orang tak kena. Kadang sedih ni sebab apa ni? Set mirror. Ni sayap patah. Sedih, nangis. Oh, patah. Pergi bengkel tengok. Motor orang lain terbelah 8. Relax je. Dalam hidup ni tuan-tuan, nombor satu, ujian tu tak berat, tapi kita yang lemah. Nombor dua, ujian tu Alhamdulillah. Kita kena cakap Alhamdulillah. Kenapa dia? Kerana ujian tu Allah bagi mengikut kemampuan kita. Yang ketiga tuan-tuan, ujian tu biasa. Bukan kita seorang kena. Kita kena penyakit macam gout, cemani, darah tinggi, asma, batuk sama 3 serangkai. Pergi hospital. Kata, walah aku yang kena, ya Allah. Bahkan jiran depan rumah lah yang kena di mulut keluarga. Contoh, bukan kat sini. Bukan kita seorang. Kita pergi Institut Jantung Negara. Beratus orang. Ramai rupanya. Haji duduk sejangkang. Sama kita sejangkang juga. Kan? Pergi dekat klinik kesihatan kat mana? Sini yang klinik kesihatan terdekat kat mana? Teluk Parlimen Garang kan? Beratus. Haji ambil ubat apa? Darah tinggi. Sama. Ingat aku seorang kena. Rupanya orang lain pun kena. Tuan-tuan, bukan kita seorang. Allah Ta'ala dah agih-agihkan. Dan semua ujian kita adalah sumber kegembiraan orang lain. Saya ulang. Semua ujian kita sumber kegembiraan orang kita. Ujian apa dia? Kalah main bola. Pihak lawan seronok. Betul tak? Tuan-tuan sakit gigi. Doktor seronok. Alhamdulillah ada customer hari ini. Dengan tenis, siapa yang buka klinik gigi? Tahulah. Hari ini belum ada customer lagi. Oh, Haji tu dah datang. Tengok dia pegang mulut tu. Sakit gigi. Kita punya lah tentengan. Sakit. Dia yang punya klinik, Alhamdulillah ada customer. Iya. Kita ngamuk-ngamuk kat tepi jalan tu, kita rosak. Towing seronok, senyum towing. Alhamdulillah ada rezeki aku hari ni. Jadi nak tolak tak? Ke highway berapa? 500. Mahal betul. Kalau tak nak je sudah, Haji tolak sendiri. Bayar juga. Nak tolak tak boleh. Jauh. Yang terdekat berapa? Yang terdekat 200 km. Oh Allah. Macam mana Haji? 500 boleh tak? Ya boleh. Dalam hidup tuan-tuan, kesedihan kita adalah sumber kegembiraan orang lain. Allah Ta'ala jadikan macam tu. Ini dia. Ya. Anak kita nangis keluar daripada perut. Mak suka. Betul tak? Anak nangis, mak suka. Alhamdulillah. Semua kesedihan adalah sumber kegembiraan orang lain. Ini dia, Allah Ta'ala jadikan. Sebab itu tuan-tuan, jangan terlalu sedih. Hidup ni perjalanan. Yang dalam hidup ni yang perlu disedihkan lepas ni, tahun baru ni, yang perlu sedihkan akhirat. Ini dia. Ya. Selama ni kan kita sedih tak dapat makan, tak dapat jawatan, tak dapat projek. Mulai daripada hari ni kita sedih pun dia tak datang kuliah, tak sembahyang berjemaah, sedih tak bangun malam qiyamul lail, sedih tak baca Quran, sedih tak sedekah, sedikit tak sembahyang sunat. Semua perkara agama kita sedihkan. Sebab dunia tak dapat, masih ada akhirat. Tapi akhirat tak dapat, mati hari ni tuan-tuan, besok dah tak boleh sembahyang subuh. Mati hari ni, besok dah tak boleh baca Quran. Dan Haji kenapa? Sedih sangat ni. Ustaz, ini dia. Minum air betul-betul. Saya minum air ni, saya tak tahulah. Ini air yang keberapa saya boleh minum lagi.
Ini dia. Kerana kematian ni satu benda yang mengejut. Tuan-tuan, mengejutnya kematian macam mengejutnya datang penyakit. Tuan-tuan tahu tak COVID datang? Tiba-tiba je kan? Demam. Tiba-tiba, kok panas. Macam mana mengejutnya kematian, macam itulah, macam mana mengejutnya sakit datang, tiba-tiba kita sakit gigi. Kok sakit gigi ya? Kok sakit betul ni? Lumpangan, tiba-tiba je lumpangan. Tahu lumpangan? Matikan. Apa lagi? Ada dia. Ya, ulcer. Tiba-tiba je kok, bang, kok sakit ni? Kok kebas? Kok kebas ni? Ya Allah. Macam mana penyakit itu datang, kita pun tak tahu. Macam itulah mati itu datang tiba-tiba. Betul tak? Ni cuma dia ada tanda dia. Tandanya apa dia? Tanda mati itu nak datang. Kita punya kening dah tak letak dekat kita punya tulang tengkorak kita ni. Tulang sini ni kan, dia dah tak letak kasi, dia dah jatuh dah. Kemudian kita punya telinga mula lembik. Pegang telinga tengok lembik ke keras. Kalau lembik dah tak lama dah. Itu dia. Ya. Itu tanda-tanda, tak mesti. Ya, ramai orang tak ada tanda-tanda tu pun mati juga. Ya, macam hujan kadang mendung, tak semesti hujan kan? Itu tanda-tanda. Kemudian yang ketiga, hidung dah mula jatuh. Tengok, hidung dah jatuh ke belum? Tengok cermin. Ustaz, hidung saya dah jatuh, dah tak lama mana. Tuan-tuan. Tuan-tuan, biar dalam hidup kita ingat mati tak apa. Orang ingat mati cerdik. Kata Rasulullah, ya, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang paling cerdik orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal sebelum mati. Bekal untuk persiapan mati, lepas daripada mati. Wal ajiz, sebodoh-bodoh orang man taba'a hawahu, sebodoh orang yang mengikut hawa nafsu dia. Dah pencen janji dulu nak pergi K-pop, kuliah persatuan orang-orang pencen. Dah pencen tak datang juga. Sibuk apa dia? Beli tanah sana, beli tanah sini, tengok tanah sana, tengok sana, nak buat homestay, nak buat itu, nak tanam itu, tanam ini, tanam ini. Kita bukan nak hidup kat dunia 1000 tahun. Tuan-tuan, kita ni semakin kita naik kenderaan dan nak sampai mula tekan brake, betul tak? Mula pelan, slow. Tuan-tuan, saya belajar kat Mesir 6 tahun setengah. Tahun ke-6, saya mula nak kemas-kemas. Dan nak balik kampung Malaysia. Kita duduk kat dunia ni singgah. Kita dah tahu umur kita dah 50, 60, 70. Kita nak mula kemas-kemas. Balik rumah mula kemas-kemas. Dia nak tanya, mak, kemas-kemas ni nak pergi mana? Mak nak balik kampung. Kampung apa si jangkang kampung mak? Mak dah nak balik perkampungan akhirat. Nampak? Kita nak balik dah. Kena mula bersiap. Minggu depan panggil anak-anak semua. Nak ada. Kita buat meeting tergempar. Apa? Mak dah tak lama kat dunia ni. Apa ya mak? Iya. Mak bukan boleh hidup 1000 tahun lagi. Ni mak dah penghujung dah. Dia dah 60. Rasulullah kata 60, 70. Dia dah 60. Mak nak bagi-bagi. Mana yang boleh bagi-bagi. Ini dia. Tukar nama sekarang. Mak tak nak besok nanti jadi pergaduhan. Uruskan sekarang. Ini dia. Bila besok nanti kita tengok. Bila berapa ramai dalam hidup, kita tengok bila tanah tu tak diuruskan, bila mati je seorang tu, tengok di jana. Haru tak? Mumet tak kita nak uruskan? Mumet. Itu dia. Mula bagi-bagi, siap-siap semua. Dah bagi siap-siap. Yang rumah ni, siapa ni, dah bagi. Bagi kat dunia dah. Dah settle. Kita nak mati pun, Allah nak panggil pun dah settle. Hutang-hutang kita pun dah di-settle-settlekan semua. Ini dia. Sebelum ni tahun baru kita ni. Tuan-tuan, kita takkan lama duduk kat dunia ni. Kita nak tinggalkan, tuan-tuan. Ini bukan tempat tinggal kita. Ini tempat kita meninggal. Ini dia. Ya, jadi sebab itu orang mukmin dia sentiasa ingat mati. Anak dia ajak pergi Pulau Pinang, naik jambatan Langkawi, jambatan Pulau Pinang, mak happy ke? Biasa je. Kenapa mak cakap macam tu? Mak ni naik jambatan ni belum tentu mak lepas jambatan akhirat besok. Titian sirat perjalanan ribuan tahun di bawahnya kawah-kawah api neraka. Ini dia. Mak kenapa dia sibuk bagi budak tahfiz makan? Yelah, mak mati belum tentu mak dapat makan kat dalam kubur. Ni bukan sama. Malu hari-hari baca Quran, tak penat ke? Ini dia. Dunia memang tempat penat, akhirat tempat rehat. Ini dia. Biar penat buat ibadah daripada penat buat maksiat. Mencuri penat juga, tapi sungguhannya mak buat ibadah. Ini dia. Tuan-tuan, banyak benda dalam hidup ni kita menyesal. Dan kita bala dendam. Bala dendam dia. Macam bayi-bayi saya ni banyak bala dendam. Dulu masa muda-muda bapaknya tak beli kereta kontrol. Beli. Kononnya nak anaknya main. Padahal dia yang nak main. Bala dendam.
Dan tak patut kita balas dendam. Dulu waktu kita apa dia? Waktu kerja nak sembahyang duha tak sempat. Qiyamul lail tak sempat. Dah tak kerja. Inilah masanya nak penuhkan surau 5 waktu. Betul tak? Bukannya kita pilih-pilih. Asar je lah, maghrib je lah, isyak je lah. Inilah waktunya. Betul tak? Bila lagi? Jadi haji kenapa pakai tongkat pun sanggup pergi, ustaz? Sementara boleh pergi. Besok kalau mati dah tak boleh pergi. Malam ni kalau mati dah tak boleh pergi dah. Hai dia. Berapa ramai kawan-kawan kita yang ke hospital bunyi azan, nangis leleh mata. Kerana dulu waktu boleh pergi, dia tak pergi. Sekarang teringin nak pergi, tapi tak boleh pergi. Dah lumpuh, dah stroke, macam-macam penyakit, tak boleh pergi. Ini dia. Jadi dalam Islam dia tak ada istilah terlambat. Selagi hidup, selagi itu boleh kita kembali kepada Allah dengan penuh sesegera yang mungkin. Jadi itulah tajuk kita pada hari ini memang simple. Ya, betulkan balik niat kita, perjalanan hidup kita. Dan mudah-mudahan yang sikit itu menjadi pembaharuan dalam hidup kita insya-Allah. Jadi saya sekadar itu mohon maaf. Ya, sepanjang saya berkongsi mungkin ada terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik datang daripada Allah kelmatan diri saya. Aku lu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.